Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Yasmina Bihah binti Muhammad Arif Sofian dari unit BM6 PPISMP 2526. Dalam video kali ini, saya akan membincangkan tentang isu tuntutan Pulau Batu Putih serta kesan dan pengajarannya kepada rakyat dan juga pemimpin negara Malaysia. Bayangkan, sebuah pulau kecil di tengah laut terletak berhampiran dengan Johor. Namun, ia telah pun menjadi pertikaian antara dua negara selama hampir 3 dekad. Jadi, inilah dia Pulau Batu Putih, sebuah wilayah kecil yang mencetuskan perdebatan besar tentang kedaulatan, diplomasi serta kepimpinan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kenyataannya yang mendesak Malaysia untuk menuntut semula Riau dan Singapura kerana kedua-dua wilayah itu adalah sebahagian daripada tanah Melayu telah dilaporkan di luar konteks. Sebaliknya, bekas Perdana Menteri itu menjelaskan kenyataan beliau hanya merujuk kepada rakyat Malaysia yang terlalu bimbang kehilangan Pulau Batu Putih berbanding wilayah lain yang sebelum ini diambil dari Malaysia. Jadi, persoalannya, bagaimanakah sebuah pulau kecil ini boleh mencetuskan perdebatan yang sangat besar dalam negara? Jadi, mari kita lihat sama-sama. Pulau Batu Putih terletak berhampiran Johor di kawasan Selat Singapura, iaitu salah satu laluan perdagangan yang paling sibuk di dunia. Kedudukannya yang strategi ini menjadikan pulau ini sangat penting dari sudut keselamatan maritim dan navigasi kapal-kapal. Sejak abad ke-19, Singapura telah mengurus sebuah rumah api yang dikenali sebagai Rumah Api Horsburgh di pulau tersebut. Malaysia pula membuat tuntutan berdasarkan faktor sejarah serta
kedudukan geografinya yang lebih hampir dengan Johor. Pertindihan tuntutan inilah yang akhirnya membawa kepada pertikaian antara kedua-dua negara. Pertikaian ini bermula secara rasminya pada tahun 1979 apabila Malaysia telah pun memasukkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada wilayahnya dalam peta rasmi negara. Singapura bagaimanapun tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut. Bagi menyelesaikan konflik ini secara aman, kedua-dua negara tersebut bersetuju membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ. Pada tahun 2008, mahkamah tersebut telah pun memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Middle Rocks telah diberikan kepada Malaysia. Keputusan ini menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua-dua negara tersebut. Namun, pada tahun 2018, kerajaan Malaysia telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan rayuan semakan terhadap keputusan mahkamah tersebut. Keputusan ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat kerana ia melibatkan kedaulatan negara. Ada yang melihat keputusan ini sebagai langkah diplomatik yang matang, namun ada juga yang mempersoalkan rasional di sebalik keputusan tersebut. Bagi rakyat Malaysia, isu ini memberi kesan emosi yang mendalam kerana ia melibatkan soal maruah dan kedaulatan negara. Ramai yang meluahkan rasa kecewa kerana merasakan Malaysia telah pun kehilangan sebahagian daripada wilayahnya. Dalam masa yang sama, isu ini juga meningkatkan kesedaran rakyat tentang kepentingan undang-undang antarabangsa dalam menyelesaikan pertikaian antara negara. Perdebatan yang berlaku turut menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia semakin peka terhadap isu geopolitik dan hubungan antarabangsa. Bagi pemimpin negara pula, isu ini memberi tekanan politik yang besar kerana ia melibatkan sentimen rakyat. Keputusan untuk tidak meneruskan rayuan ia dianggap sebagai keputusan yang sensitif dan sangatlah berisiko. Pemimpin negara perlu mempertahankan keputusan tersebut serta menjelaskan rasionalnya kepada rakyat. Dalam masa yang sama, mereka juga perlu memastikan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Singapura kekal stabil. Isu Pulau Batu Putih memberikan pengajaran yang penting bahawa kedaulatan negara memerlukan bukti sejarah dan asas perundangan yang kukuh. Selain itu, penyelesaian melalui diplomasi dan undang-undang antarabangsa yang merupakan pendekatan yang lebih berkesan berbanding dengan konflik yang terbuka. Isu Pulau Batu Putih memberi pengajaran
bahawa rakyat perlulah menilai sesuatu isu nasional secara rasional dan berdasarkan fakta, bukanlah sekadar emosi. Selain itu, rakyat juga perlu memahami bahawa dalam dunia moden, pertikaian antara negara biasanya diselesaikan melalui undang-undang antarabangsa dan saluran diplomasi. Kesedaran terhadap sejarah dan bukti dokumentasi juga penting kerana perkara-perkara inilah yang menjadi asas dalam mempertahankan kedudukan negara. Bagi pemimpin negara pula, isu ini menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi sejarah dan bukti rasmi dalam mempertahankan tuntutan wilayah. Selain itu, ketelusan dalam membuat keputusan dan komunikasi yang jelas kepada rakyat juga sangatlah penting bagi mengelakkan kesalahfahaman. Pemimpin negara juga perlu sentiasa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang negara serta memastikan hubungan diplomatik dengan negara jiran agar kekal baik. Jadi, secara keseluruhannya, isu Pulau Batu Putih ini bukan sekadar tentang sebuah pulau kecil di tengah laut. Sebaliknya, ia merupakan satu peristiwa yang penting yang telah memberikan pengajaran tentang nilai kedaulatan, kepentingan diplomasi serta kebijaksanaan pemimpin dalam mengurus hubungan antarabangsa. Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahawa dalam dunia moden, penyelesaian melalui undang-undang dan diplomasi adalah pendekatan yang lebih berkesan dalam mengekalkan keamanan dan juga kestabilan negara. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini mengenai isu Pulau Batu Putih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama saya sehingga ke akhir video ini. Jumpa lagi akan datang. Pada sidang media sama, Perdana Menteri mahu isu tuntutan Batu Putih dikaji semula supaya rundingan dengan Singapura dapat dilaksanakan segera. Kita minta Peguam Negara bagi penjelasan tentang kontroversi tuntutan Batu Putih yang sekarang telah dipindahkan ke Singapura oleh ICJ dan beberapa kesan sampingan. Juga kita akan minta diteliti semula, dikaji supaya ada rundingan yang lebih bermakna dan segera dengan Singapura. 13 Oktober lalu, Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata Jemaah Menteri bersetuju Malaysia meneruskan tindakan perundangan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Bantuan Tengah dan Tubir Selatan. Cadangan pasukan petugas khas semakan undang-undang bagi kes itu turut menyarankan kerajaan mengambil tindakan sewajarnya bagi mempertahan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan perbincangan mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung isu pengurusan dan operasi Lembaga Tamu Haji TH akan disambung bulan depan. Beliau juga diberi taklimat dan laporan mengenai perkembangan terkini oleh pengerusi Suruhanjaya itu, Tun Muhammad Raus Sharif. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yakin bakal memperoleh sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat pada usul undi percaya dalam sidang Parlimen Isnin depan. Dia ketua-ketua parti, PH, Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan beberapa parti lain telah beri komitmen dan insya-Allah kita dapat teruskan dengan baik
dan minta sudah didoakan yang sebaiknya. Pada sidang media sulung selepas mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lalu, Datuk Seri Anwar berkata satu usul undi percaya akan dibentang dalam persidangan Parlimen pada 19 Disember ini bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Selain usul berkenaan, mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 akan berlangsung selama 2 hari itu turut membawa agenda pemilihan yang dipetua Dewan Rakyat.